Hello guys, welcome to Hafiz Ash Studio. Dalam video tutorial kali ini saya akan tunjukkan macam mana cara korang nak buka korang punya seat belakang ni. Ramai orang yang tanya, video yang sebelum ni pun saya dah buat lah cara nak buka seat belakang ni. Cuma orang akan confuse dekat bahagian bawah ni, dekat bahagian belakang sini ada dia punya clip. Jadi saya akan tunjuk lah dia punya clip tu. Saya akan cuba tunjukkan sebab dia susah sikit, sebab dia sempit. Susah nak tunjuk. Jadi saya akan tunjuk macam mana cara nak buka seat ni buat kali kedua. Okey, video yang pertama pun ada. Ni adalah video yang kedua. Saya akan buat improvement daripada video yang pertama. Kalau kau nak tengok video yang pertama, kau boleh tengok dekat atas ni. Saya akan letak dia punya video. Kau boleh klik dan terus boleh tengok lah dia punya video. Cara nak buka dia sama je macam sebelum ni. Cuma dekat bahagian belakang ni korang kena congkil dia punya clip. Okey, dia ada clip dia. Dia ada besi yang lock dia punya cushion ni. Lepas tu satu lagi dia ada kat sini. Bahagian kiri dan juga bahagian kanan. Okey, saya akan tunjukkan macam mana step by step untuk buka cushion dekat bahagian belakang. Sebelum tu, pada korang yang baru tengok video ni, tolong support saya, tekan button subscribe dan juga tekan button loceng. Okey, jom kita akan buka. Cara nak buka dia senang je. Okey, tool yang korang perlukan. Okey, peralatan yang korang perlukan satu je. Swivel lepeh. Okey, korang kena ada swivel lepeh. Lepas tu korang akan cari clip dekat tepi ni. And then korang kena congkel lah. Clip tu ada dekat sini. Okey, dekat bahagian sini. Okey, dekat bahagian sini dia punya clip tu. Okey, kat sini korang kena alihkan sikit lah. Okey, korang kena alihkan sikit. Saya cuba tunjukkan lah dia punya clip tu, tapi susah sikit. Okey, dekat tepi sini dia ada dia punya clip tu, kau nampak tak? Tu dia punya besi tu. Tu nampak. Tu. Nampak dia lock. Sekejap saya cuba tunjuk dia punya besi ni. Kau nampak? Tu dia lock. Dia lock kat sini. Ni lah. Dia lock. Kau nampak? Jadi yang ni kau kena congkil keluar. Kau kena congkil dia buat keluar. Macam ni. Okey. Macam tu lah. Tu. Dah keluar. Sekejap tu kau nampak. Okey, dah keluar. Sebab susah sangat nak tunjuk sebab dia sempit. Tu. Okey, kat sini. Okey, dekat dengan sini satu. Okey, dekat sini. Dekat dengan sini dia ada satu kat sini. Lepas tu satu lagi dekat bahagian sini. Dekat bahagian sini ada satu. Yang ni pun sama. Cara dia sama je. Korang kena cari. Okey, korang cari sikit. Tu. Nampak? Okey, korang nampak dia punya ni. Tu. Jadi korang kena congkil yang ni. Yang ni korang kena congkil. Masukkan. Korang kena congkil ke dalam. Okay, kau congkil je sampailah dia akan keluar lah. Memang susah lah sikit yang ni. Okey. Nampak? Dah, kita dah siap buka lah untuk bahagian belakang, kiri dan juga kanan. Okey, kita dah siap buka kan dia punya klip kat bahagian belakang ni, kiri dan juga kanan. Lepas tu dia ada lagi klip dekat bahagian depan ni, kiri dan juga kanan. Okey, untuk klip ni senang je. Korang just pegang kat bawah cushion ni, lepas tu korang tarik. Okey, korang tarik sampai dia bunyi klip. Okey, dah. Satu dah. And then dekat belakang ni satu lagi, kiri dan juga kanan lah. Okey. Okey, dah. Okey, nampak? Kita dah siap buka cushion. Okey, yang ni letak tepi. Ni lah condition selepas kita buka. Ni hook yang aku cakap tadi. Ni.
Ni satu, and then dekat sini satu. Dia ada kiri dan juga kanan lah. Dan juga ni lock yang dekat bawah punya. Dia ada kiri dan juga kanan. Kat sini satu dan dekat sini ada satu lah. Ni. Okey, sekarang saya akan tunjukkan sekali lagi dia punya klip dekat bahagian belakang tu. Dia punya besi je tu. Okey, korang boleh tengok ni ya. Okey, ni dia punya cushion dekat bahagian belakang. Kau nampak ni. Ni dia ada besi dia ni. Yang besi ni dia akan masuk kat sini. Ni. Dia punya besi yang ni. Kejap saya pusing dia punya cushion, and then korang boleh tengok lah. Okey, ni dia punya besi dia. Ni lah. Dia punya besi dia. Ni. Nanti besi ni dia ada kiri dan juga kanan. Nanti dia akan masuk dekat sini. Ni, dia akan masuk dekat belakang macam ni lah. Dia akan masuk. Dia akan masuk belakang macam ni. Okey. Okey, sekarang kita akan pasang semula. Cara nak pasang dia, korang kena ada screwdriver lah. Okey, lepas tu korang masukkan kat sini. Dekat bahagian ni tadi kan. Dekat bahagian klip ni. Ni korang kena congkil. Lepas tu masukkan dekat dalam. Okey. Korang kena congkil. Sekejap. Okey, korang kena congkil dia punya besi ni. Macam tu. Lepas tu korang kena masukkan dekat dalam. Dekat dalam ni. Cara dia korang masukkan screwdriver macam ni. Okey, masukkan. Lepas tu korang tolak je ke dalam. Okey, dah siap. Tu untuk satu lah. Dan juga sebelah lagi pun sama. Okey, sebelah ni pun sama juga. Okey, korang bagi besi ni keluar. Lepas tu korang letak dekat atas ni. Okey, korang letak dekat atas dia punya ni. Macam tu. Korang tolak je. Nanti dia akan masuk. Okey, dah siap. Lepas dah masuk, korang jangan tekan je sampai dia bunyi klik. Okey, dah. Yang belah sini pun sama. Kiri dan kanan sama je cara dia. Dah masuk, korang tekan. Okey, dah siap lah. Kita dah siap pasang seat dekat bahagian belakang. Okey guys, korang dah tahu kan macam mana cara nak buka cushion dekat bahagian belakang. Sebab ramai sangat yang komen berkaitan dengan cara nak buka yang dekat belakang ni lah. Dia punya klip, dia tak nampak sebab dia susah. Nak tunjuk memang agak susah lah sikit. Okey guys, semoga video ni dapat membantu korang dan memberikan manfaat pada korang. Dan daripada korang yang belum support, minta tolong support. Korang dah dapat manfaat, benda yang free hari ni, ilmu yang bermanfaat. Jadi tolonglah tekan button subscribe dan juga tekan button loceng untuk support saya lah. Dan kalau korang nampak ada iklan, kalau boleh jangan skip, tengok je sampai habis. Okey guys. Dan pada korang yang mungkin ada soalan ataupun ada nak request video tutorial, korang boleh komen je di bawah. Okey guys, sekian daripada saya, Hafiz. Assalamualaikum.